Okay, kita baru habis melawat gua ikan. Tanpa seekor pun tangkapan ikan. Jumpa di Thailand. Jumpa di Thailand. Lagi tinggi. Begitulah. Tidak saya di Thailand ni. Mana nampak itu tinggi. Kita pergi nanti. Kita tak kena dulu. Itu hiking. Camp Bahar nama dia. Ada view sungai. Masa ride motor sini, member you buka 360 nampak clear semua lah nanti. Ya. Nampak tak? Satu. Kita nampak cepat-cepat lagi. Alik kiri, tengok alik kiri. Oh, ya. Nampak. Dia kata gambar gambar motor di sini. Ibu tim maya mana? Abang ada pendek. Kita nak masuk ke Taman Negeri Gunung Stung. Rahim, saya nampak dulu. Rahim tinggi ya. Saya nampak dulu. Ini lagi tempat view altitude. View altitude ni. Gear satu je lah. Gear satu. Ini mendaki sikit. Ambil? Mana sini? Mari situ sikit, situ sikit. Sini. Kakak, cepat kak. Cepat apa ni? Kak, cepatlah kak. Lambat. Hari. Okay, kita sekarang dekat viewpoint Gunung Stung. Ambil gambar. Tengok abang tu cakap apa? Tepi tak nampak. Sini ah. Ni duduk sini sikit bagi balance. Tak nampak. Bagi balance. Ayah ni duduk sini bagi nampak. Lepas kita melawat Stung Viewpoint tadi, sekarang ni kita melawat apa nama ni, Kari Park Mini MacG. Oh, Tito ya. Minggu dia aku 5 tutup dah. Jalan Kobo, Kampung Stung Dabung. Lepas kita mandi tu, kita makan dulu dah. Makan dulu. Ni kau ah. Makan dulu. Mau tengok lah. Atas train. Ada orang kata Kita dah sampai dekat Sungai Tenerung. Apa nama ni? Sini tak ada line guys. Tak ada line, tak boleh nak check apa internet ke apa ke. So kita nak mandi guys. Air sejuk. Jom. Oi, sejuk oh. Baru sampai pos dah getar dah. Ha? Apa? Lagi dia petrol dengan air okey ya. Apa? Benda slow tu lah. Memang kau? Jaga air rasa biasa. Kan, rasa biasa. Kita kalah.
Okey, kita dah sudah mandi sungai. Sejuk. Sejuk sangat-sangat. Cuaca pun cantik hari ni. Kita tanya dengan mak mertua kita. Mak, macam mana mak? Tu dia. Kamera ni. Tak usah tak usah cecek. Dia sebenarnya Tak ambil gambar mandi. ambil. Ambil. Sejuk sangat. Cuaca pun cantik. Bersih-bersih kan ni. So sekejap lagi kita nak siap-siap. Lepas tu kita nak gerak makan mi udang pula. Katanya ada tempat yang sedap, gerai Kak Nah. Kalau udang tak habis lagi boleh makan. Kalau tak ada then kita pergi tempat lain pula. Budak. 28 Mac. Okay guys, kita dah nak bergerak balik ke. Bukan bergerak balik, nak cari makanan dah. So, sekarang ni kita dah lekat stiker kat sini, tanda hadir. So untuk sesiapa yang nak datang dekat sini, dekat Dabong ni, boleh datang ke Pondok Pok Teh Sungai Kenerong, Madrasah Tarbiyah Al-Aulad. Kat sini ada banyak kawasan-kawasan untuk kata berkelah. Dan kepada sesiapa yang nak menyumbang, ni akaun Maybank kalau siapa-siapa yang nak menyumbang, 553104562681. Dekat sini saya nampak dia orang nak buat masjid. Ada masjid dibuat daripada batu-batu sungai dekat depan tu. Ada tandas awam. Ni rasanya tempat makan dia orang lah. Ni tandas. Ni kita punya tour guide kita. So kalau ada orang datang nak dekat Dabong ni, nak kontak siapa? Kontak saya pun boleh, kontak Odi pun boleh, tak ada masalah. Kalau Nombor kontak ke website ke ada? kalau website ada lah, tapi kalau nombor phone insya-Allah, nombor WhatsApp bagi nombor telefon. 018 909 2015. Okey. 016 616 5251. Odi dengan Adam. Adam. Okey. Saya pusing masuk tengok, nak tengok tu. Nak tengok. Kita tengok ni masjid yang dibuat daripada batu sungai, dinding ni. Pusing je. Tengok, comel. So siapa-siapa nak infak boleh bagi tadi nombor akaun Maybank tadi tu, ada nombor akaun boleh infak untuk pembangunan pusat tahfiz masjid. Comel. Dia juga dia tengah kutip dana tu. Ni ada kuburan ni. Kubur. Kubur Budak tahfiz ke? kubur apa pengasah dia. Ada 3 ada 5. Pok Teh. Kubur Pok Teh. Kubur Pok Teh. Pengasah dia. Lepas tu ada hok apa? Macam anak buah dia, macam mak dia, arwah mak dia pun. Surau dia. Ni macam tempat dia belajar tu dekat saya lah. Belajar. Kita sekarang dekat nasi kerabu dan mi udang Kak Nah. Jom singgah kedai Kak Nah, Kampung Setung Dabong.
Mana Kak Nah ni, Kak Nah? Oh, ni Kak Nah. Ha, ni Kak Nahnya. Baik. Ha? Udah fresh ya? Oh. Ambil mana udah? Dia kan ambil pek. Perak? Dia Sepetek? Kuala Sepetek? umur lah. Ha? Dia atas ke bukit umur, saya ambil dia. Oh, besar udah. Oh, besar. Dia Besar udah. Besar panggil. Besar panggil. Besar udah. hari nak baru kita buat. Kalau Perak memang sedap udah. Bagi tahu ke Perak? Kena dah. Udah, mi udang 2 ekor. Tak ni. Perak. My homeland. Ate. Berapa lama dah Kak Nah buat ni? 7 tahun. Ni udang lah. Ni udang ah. Kalau niaga ni dah nak 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun niaga. Ni dah 7 tahun buat mi udang. Dia punya mi udang ni menyelerakan. Perah pula limau. Nyam. Letak sos pula. Tu apa tu? Hitam tu? Sos juga? Sos tiram. So guys, makanan dah sampai semua. Ada yang order Maggi, Maggi udang, kuih tiaw. Dia punya rasa udang rasa udang dia memang padu. Dia lain, beza dengan mi udang dekat Kuala Sepetang tu. Kalau kan abang kan allergic. Kat Kuala Sepetang tu dia punya rasa lain. Yang sini punya rasa dia lain. Kena try dekat sini. Mi udang Kak Nah. Boleh Google Waze. Nanti saya akan tag dekat Google Waze. Google Maps. Mi udang Kak Nah. Dia tanya dia. Ada jual? Masuk. Okey. Nego kau. Stiker pun kita dah tampal. Banyak borong tu. Ambil dia berapa? Udang baru pula masuk. Baik Kak Nah. Makasih banyak. Baik. Sedap. Datang lagi. InsyaAllah. Udang Perak. Udang Perak. Udang Perak Makasih. So, kita dah habis. Kita nak gerak ke stesen kereta api pula. Ada cendol. Cendol pula dah. Bau makan cendol pula. Mengarut you. Bukan. Kita nak ada lagi lah. Kalau dia sebek, dia sebek. Dia bilang gitu setengah jam, 2 jam lah dia sebek. Okay guys. Kita dah tamat dah. Trip kita ke Dabung. Trip ke Dabung dah tamat. Tak boleh main lagi. Yo, review yo. Review tak ya. You orang sini bagi orang yang dah biasa. Awin. Awin. Terbaik.
terbaik. Best. Terbaik best. Kena pergi, wajib pergi. Wajib pergi. Yang penting dengan family. Yang penting dengan family. Ya jadi best dengan family. Kalau nak air terjun yang best datang sini. Air terjun. Awak sungai yang best. Su. Nak cakap apa Saya dah banyak kali datang. Banyak kali, 2 kali dah. Oh 2 kali. Kau jawabnya. Sangat best. Sangat best. Boleh datang lagi. Boleh mari lagi. Afiq pula. Best. Tapi best kalau pergi dengan family lah. Tapi best je kalau ride pun syok juga. Ride sini best. Boleh ride kat sini. Lepas tu kat sini boleh dapat stiker Dabung. Road 66. Road 66. So boleh datang dekat mana stesen kereta api ni. Dabung. Lepas tu depan stesen kereta api ni ada kedai ni. Boleh terus dapat stiker tu kot. Kalau buka Boleh kedai beli tu lah, boleh belilah stiker tu. Review. Seronok lah hari ni dapat mandi sungai beramai-ramai dengan keluarga. Dapat naik train dengan keluarga. Spend time lah. Spend time dengan family is very good time. Good time. Baik. Matuk. Tak usah. Tak usah. Tak tengok kecek. Tak kecek Kalau nak rasa Nak paru crispy sambal, boleh datang dekat Cafe Bini Kawai. Dia punya sedap. Ini kawan. Aisyah. Ya. Nah. Review. Lagi Aisyah duduk sini best lah. Sebab dapat naik van sama-sama dengan sepupu. Dapat bonding lah time. Jangan lebih pada tu. Okey. Sekian saja daripada kami. Apa namanya ni? Kami lagi 10 minit train nak sampai. 4 minit lagi train nak sampai. So insya-Allah perjalanan akan mengambil masa lebih kurang 3 jam nak ke stesen Wakaf Baru. Lepas tu kami akan solat di Wakaf Baru sebelum balik ke rumah masing-masing. InsyaAllah sampai jumpa lagi. Okey, kereta api sudah sampai. Kereta api daripada Gua Musang dah sampai.